Emas ni tidak terkesan dengan inflasi tuan-puan. Okey, berbanding dengan nilai duit kita. Duit kita yang tuan-puan simpan dalam bank, dalam ASB, dalam tabung haji, nilai kuasa beli dia semakin berkurangan setiap tahun tuan-puan. Katakan tuan-puan simpan RM5,000 dalam bank, dalam ASB, dalam tabung haji, tuan-puan biarkan je dalam tu bertahun-tahun, nilai kuasa beli dia semakin berkurangan tuan-puan setiap tahun tanpa kita sedar. Okey, disebabkan oleh inflasi dan disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang kita. Kita seronok nampak figure, nampak nombor RM5,000 ada dalam bank, RM5,000 ada dalam bank bertahun-tahun, tapi kita lupa nilai RM5,000 tu, nilai kuasa beli RM5,000 tu semakin berkurangan setiap tahun. Kalau hari ini RM5,000 boleh beli sekian benda, tahun depan RM5,000 dah tak macam hari ni kita boleh beli. Sebab nilai duit kita semakin jatuh, nilai disebabkan oleh inflasi dan juga disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang kita. Dulu tahun 90-an, $1 bersamaan dengan RM2.50 tuan-puan. Okey. Tahun 98, $1 bersamaan dengan RM3.80.